Okey, untuk hari ini Nisa akan share berkenaan dengan 5 cara penggunaan clam meter. Hai, anda bersama Mak Wer Channel. Sebelum tu, Nisa nak minta anda semua untuk subscribe Mak Wer Engineering di bawah dan jangan lupa tekan butang share di bawah untuk share kepada rakan-rakan anda. Semoga video ini akan menjadi manfaat buat semua. Okey, untuk fungsi yang pertama untuk clam meter adalah current, iaitu yang anda boleh lihat di sini. Anak panah ni buat dia ke A, current. Okey, dia dah nyala kat sini. So, Nisa akan ajar macam mana kita nak gunakan clam meter ni untuk ukur current. Okay, first kali make sure kita kena kepitkan clamp ni dekat sini. Ini adalah wire live merah. Okay, anda boleh tengok kat sini. Saya tunjuk pada anda. Clampkan dia. Okay. Dekat sini dia menunjukkan current berukuran 0.24 A. Okay. Alright. Untuk kabel yang macam ni, untuk ukur current, dia kabel yang boleh digunakan sehingga 30 mm. Okay. Dan current yang clam meter ni boleh ukur adalah semaksimum sehingga 1000 ampere. Okey, untuk fungsi yang kedua, Nisa akan share berkenaan dengan macam mana nak mengukur voltage untuk AC. Okay, yang first kali kita kena buat adalah pusingkan dia ke V. Okey, dia dah on. So, kita akan masukkan positif ke live dan negatif ke neutral dalam soket plug ni untuk kita ukur voltage. Tekan on, dia akan keluarkan value dia 228 volt. Okey, yang ketiga, Nisa akan share macam mana kita nak kira untuk VDC. First kali kita akan pusingkan yang ke V nombor 3 tu. 1, 2, 3. Okey. Okay, dia dah keluarkan. So, sekarang ni nak ukur bateri. Dia dekat bateri ni, kita akan ukur bateri ni dia ada 1.5 volt. So kita nak kira berapa volt yang tinggal dalam bateri ni. So merah ni ke positif, dan yang hitam ni ke negatif. So bateri tinggal 1.4 volt saja. Okey, fungsi yang kelima, kita akan test untuk continuity. Okey, macam mana kita nak gunakan clam meter ni untuk test keterusan dia. First kali kita akan pusingkan dia ke continuity. Yang atas kali ni, kita akan check dia punya keterusan. So, macam mana kita nak tahu, kita boleh check satu kabel tu adakah dia ada masalah ataupun tidak. Kita boleh check bila dia mengeluarkan bunyi, maksudnya dia elok. Kalau dia tidak mengeluarkan bunyi, dia tak elok. So kita boleh tengok pada kabel. Saya akan check kabel one by one. Kita tengok kabel ni. Okey, kabel ni mengeluarkan bunyi, maksudnya dia dalam keadaan baik. Okey, kabel yang seterusnya pula kita akan check. Okey, kabel ni dia tidak mengeluarkan bunyi. So maksudnya kabel ni tidak boleh digunakan dan rosak. Okey, dah siap untuk semua ni. So jangan lupa pusingkan dia ke off. Tapi kalau anda terlupa nak pusingkan dia ke off, tak apa juga sebab dia akan automatic off sendiri. Okay, saya off kan. Okay, yang terakhir, Nisa minta anda semua untuk tekan butang subscribe dan jangan lupa tekan butang share dan share kepada rakan-rakan anda untuk
cari ilmu yang berguna. Dan semoga video saya ni adalah video yang bermanfaat buat anda semua. Dan terima kasih kerana menonton Mak Wan Channel. Dan jangan lupa subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum.